For your ideal wedding, berapa banyak you nak spend? Saya rasa 10 to 15k. Ha? Kak Jul rasa 10 to 15k ni boleh spend for wedding ke tak? Tak boleh. Tak boleh lah Kak Juliana sendiri tutup kedai. Macam mana buat perniagaan kau belajar RM10,000 je? Selamat datang ke Just Duit. Saya Sab, host you all di mana kita akan bincang tentang siapa yang better at handling duit. Orang muda ke orang tua? Tapi there's a catch. Mereka harus decorate kek kahwin by earning toppings through a quiz hari ini. Bersama saya sebagai juri hari ini adalah Puan Juliana Maktut dari Sentimentals Event Private Limited. Jadi, kek ini mesti sesuai untuk wedding, bukan untuk makan sendiri. Ya. Ya, Kak Jul akan decide siapa punya kek paling lawa. Kak Jun, kita kan kawan dah lama. Remember kita main kejar-kejar dulu? Dua-dua masuk fair ni hospital. tau. Ada connection, kita tak ada. Okay, since semua dah ready, ini dia soalan pertama kita. Apa estimated cost untuk 500 packs wedding termasuk lokasi, makanan dan bridal wear? So kalau korang punya guess paling close dengan jawapan Kak Jul, korang boleh dapat strawberry. Kak Jun jual strawberry sekarang, Kak Jun. Saya letak 5, jadi maknanya 10, 25. Haikal? Kita pula kita letak 25. Kita 5,000 up. Okay, so Kak Jul, siapa punya jawapan paling dekat? Haikal. Alhamdulillah. Nasib baik aku dah tak belanja macam ni. Tapi kan kita actually ada tanya orang muda kita lah. Macam untuk Kak Jul, like when you dengar this stats kan, apa pendapat you? So sekarang kebanyakan jemputan dah tak ramai. Diorang punya jemputan is between 300 to 500. Jadi bila you ada invites yang small number, the cost is lower lah. Compare macam those days orang jemput 1,000 orang. Rata-rata mereka mampu untuk adakan majlis di hotel, di country club, di function room. Sebagai bapa pengantin kan, bila you dengar the stats tadi kan, apa your thought? Bergantung kepada jemputan awak. Kalau yang datang tu orang biasa-biasa je, mana kita boleh kontrol lah bajet tu sikit. Bagaimana kita patut fund majlis perkahwinan kita? Yang sepatutnya bayar anak. Saya setuju dengan Abang Suhaimi. Yang nak kahwin tu kena bayar lah. Sama macam muda pula panggil abang. Abang panggil, lah. panggil pakcik atau Tak sedap boleh lah. panggil yang berhormat sudah. Yang berhormat, YB, Suhaimi, sedap sikit bunyi je. Pasal yang nak kahwin tu kena bayar lah. Betul juga Takkan yang kita susahkan ibu bapa kita kan? Takkan kita bayar dia pula yang sok. Betul. Tak? Apa pendapat Kak Jul? Sebab kalau pasangan tu tak mampu untuk bayar ataupun bayar perbelanjaan wedding dia sendiri, macam mana dia nak proceed to diorang punya new life after wedding? Tetapi kalau memang you sudah nak sangat berkahwin, you hanya pergi nikah sajalah. Tapi saya rasa memang dari segi kalau untuk tengok hukum logik lah yang nak kahwin tu bayar, tapi mak bapak boleh backing kalau ada setengah perkara yang mungkin perlukan bantuan. Soalan seterusnya apa market rate untuk hantaran hari ini? Since Haikal dah tunjuk berapa? 5,000. 5,000. Okay, untuk Cik Sami. Kau double dia kasih. Oh, double. 10,000. 10,000. Jadi Kak Jul, yang paling close dia punya market rate? 10,000. 10,000. Kenapa you pilih 10k? Seumur hidup sekali saya nak mulakan. Orang selalu tengok hantaran sebagai hadiah. Tak, saya pandang hantaran itu sebagai nafkah. Kalau saya mampu beli macam ni, this is my promise to you. For the rest of your life. Tapi kan, rasa ada buat research lah. Sebetulnya ini pendapat saya, hantaran ni of course mesti based on kemampuan pengantin lelaki. Tetapi itu adalah sebetulnya reflection to you. Orang selalu cakap nak jual anak. Tidak. Kalau kita nak jual anak 5-10,000 tu, tak ada, anak kita priceless. Sebab ini adalah tanda hormat you untuk mengambil anak dari orang tu untuk jadikan you isteri. Confidence pada diri kita sendiri yang kita mampu untuk jaga isteri kita bila besok kita sudah berumah tangga. So selalu kalau kita dah buat majlis kan, mesti ada entertainment macam kompang, live band, DJ, MC ni semua untuk Encik Suhaimi dengan Haikal kan. You rasa how much average cost untuk entertainment untuk majlis perkahwinan kita? Haikal spend berapa tu? 8,000, 8,000. 8,000. Saya dulu banyak pakai artis tua. Artis tu tak mahal sangat. Masih fikir lagi ni. Sekarang ni zaman 2024 7,000. hands down. Jadi untuk Kak Jul, siapa paling close? Suhaimi. 7,000.
Pasal ada artis tua. Artis tua tak mahal. Sebab 8,000 tu consider tinggi, mahal. Kalau sekarang rata-rata Kumpang is about 850. So DJ, tengok kalau si DJ celebrity MC. Jadi we talking about between 2,000 to 2,005. So kalau katakan you ada live band. So live band is about maybe 2,000 to 2,005. Okay, Suhaimi, kita cakap pasal hiburan kan? So penting tak untuk ada hiburan dalam majlis perkahwinan kita? Sebab majlis kahwin ni, pandangan saya, dia bukan satu show tau, show. Dia untuk meraihkan, dia menyambut. Jadi dia timbulkan suasana yang baik. Dia sebaik-baiknya kalau untuk bahagian entertainment tu, dua mesti nak ada lah. Seorang MC dan juga Kumpang tu lah. Masa dia march in tu, kita nak ada dia punya gah lah. Dan MC perlu. Sebab apa? Nak beri announcement, pengantin masuk. Kalau tidak kan nanti tak ada siapa yang nak uruskan majlis tu. Apa harga anggaran untuk wedding fotografi dan videografi? Berapa tu? Satu, dua, apa? tiga, Yang biru empat, apa? lima. 1,000 setengah. 1,500. Dia 2,000. Sorry banyak sangat duit lah buang-buang. Kasih $2 tip sikit lah. Kak Jo, siapa yang jawab paling dekat dengan rate saya ni? Sorry dia nampak. Kak Juliana selalu bagi $2. Rata-rata lebih kurang market price kalau termasuk videographer dan fotografer is about 4,000. Wow. Okey. Dari segi fotografi dan videografi, kita tidak boleh cari yang sembarangan. Kita kena betul-betul explore, check dia punya quality of work sebab you tak boleh repeat your event if something happens. Dan tidak semestinya yang terbaik itu yang termahal, tetapi dia go with a higher price sebab the effort they put in to produce is more. Jadi itu perlukan manpower, perlukan masa. Okay, so bila kita cakap pasal kahwin ni semua kan, mesti ada yang tanya tentang duit salam. Jadi untuk Haikal as a fellow orang muda representative, berapa banyak you expect as a duit salam per pax? Untuk saya rasa 20 minimum lah. Kita tak expect banyak, tapi kadar inflasi kan, jadi kita kena put into consideration lah. 20 20. So based on my research kan, jadi untuk Kak Jul kan, apa nilai yang reasonable? Sebetulnya tak ada pun nilai yang kita nak kena kasih fix. Sebab pertama sekali, kita tidak boleh mengharapkan wang salaman untuk bayar balik apa perbelanjaan kita. Sebab kita harus juga prihatin. Orang yang datang tu, dia dah put in effort untuk datang ke majlis kita. Tapi on the other hand, kita sebagai tetamu yang dijemput. Berarti kita tu diingati dan mereka rasa kita tu penting untuk datang meraihkan majlis perkahwinan. Jadi kita pula kena timbang rasa. Jadi takkan kita nak kasih salam $5. So looking back, how would you do your majlis perkahwinan differently? Saya nak tukar dia pelamin tadi kan, pelamin dia canggih sikit. Pelamin dulu macam saya waktu nak naik tu gini je sudah. Ketiga khidmat lah macam Cik Juliana. Okay, kita dah sampai waktunya untuk let Kak Jul untuk decide kek pengantin siapa yang paling lawa. Saya dah decided. Cepat lah. Kek Haikal. Kek Haikal. Alamak, tahniah dah ambil lah duit ni. 5,000. Bagus. Kreatif lah Pak masa you memang buat kek dulu. Tak pernah buat kek. Kita dah sampai penghujung episod hari ini. TLDR dia simple. Kalau mampu, baru belanja. Sebab tu kita encourage you all untuk spend within your means. Shout out to Kak Juliana, Pemata Singapura, Encik Suhaimi dan juga Haikal dari ONG XBH sebab joining us hari ini. Hopefully tips-tips yang dikongsikan amat helpful untuk semua bakal mempelai. Jumpa you all next time. Bye. Saya ada satu soalan orang tua lah. TLDR tu apa?